Pagi ni Pak Su nak kongsi sikit tentang perbezaan pendapat suami isteri. Pada hari pertama, bila balik kerja, suami singgahlah dekat warung. Belilah pisang goreng, beli dalam 8 biji macam itulah. Pisang goreng. Sampai rumah, macam biasalah. Abang beli pisang ni. Suami isteri pun cakap, "Kenapa abang beli banyak sangat ni bang? Siapa nak makan?" Suami pun diam je lah. Hari kedua balik kerja, suami pun singgah juga warung yang sama. Belilah pisang goreng macam semalam. Kali ni suami beli dua biji, dua ketul. Sampai ke rumah, kabarlah kat isteri, "Yang abang beli pisang goreng juga hari ni." Tengok, ada 2 ketul je. Isteri pun respon, "Kenapa abang beli sikit sangat ni? Mana cukup? Yang lapar ni." Suami pun diam je kan. Hari ketiga balik kerja, suami pun singgahlah warung, beli pisang goreng juga. Kali ni suami beli 4 ketul. 2 untuk suami, 2 untuk isteri. Sampai ke rumah, isteri tengok-tengok, "Bang, kenapa betul. Beli dua ni cukup tapi kenapa abang beli pisang goreng? Kenapa tak beli cempedak goreng ke?" Suami pun diam je lah. Hari keempat balik kerja, suami pun singgah juga warung. Waktu dia terfikir, macam mana nak beli apa hari ni? Nak beli banyak mana So suami pun telefon isteri, Yang abang ada dekat warung apa ni, kuih-kuih ni. Yang petang ni nak abang beli apa?" Isteri pun jawab, "Abang beli apa-apalah," dia kata. Suami pun jawab balik, "Kuih apa-apa tak ada jual kat sini." Isteri pun jawab balik, "Kalau macam tu tak payah belilah," katanya. Jadi itulah sembang suami isteri. Apa yang Pak Su nak tegas di sini adalah ada perbezaan pandangan antara suami dan isteri tentang satu perkara atau banyak perkara. Kenapakah perbezaan-perbezaan ini wujud? Ada banyak sebab. Ada banyak sebab. Kita ikuti dalam siri akan datang. Terima kasih.